Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 Mac 2026 bersamaan dengan 28 Ramadan 1447. Alhamdulillah, hari ini kita menyediakan makanan yang sihat kepada anak-anak ayam Rhode Island Red kita dengan dedak sebagai bahan utama, dicampur dengan kangkung yang dipotong halus-halus dan dimasukkan dengan bawang. Ini dah campuran dedak dan juga kangkung yang dipotong halus-halus. Di sana kita tengok ada adik tengah menyembur pokok-pokok di sekeliling kebun. Kita campurkan dengan bawang putih dan bawang besar yang dipotong halus-halus. Ini dah sebagai satu suplemen untuk anak-anak ayam kita lah. Anak-anak ayam kita berusia 2 bulan, supaya dia mempunyai ketahanan badan yang sihat melawan penyakit. Kita tak perlu masukkan ubat-ubat apalah. Ini sebagai makanan tambahan. Ini dah siap dan kita hantar ke reban ayam yang menempatkan 10 ekor anak-anak ayam kita. 7 betina, 3 jantan. Di sebelahnya adalah pokok-pokok sayur. Dikelilingi oleh hutan-hutan dengan burung-burung. Okay, sekarang kita letak dulu sebelum kita panggil anak-anak ayam kita. Okey, anak-anak ayam kita dah masuk reban, terus makan. Nampaknya sangat berselera anak-anak ayam kita makan dengan campuran pelbagai bahan. Di situ dedak, sayur dan juga bawang-bawang. Jadi ini salah satu makanan sihat untuk